Okay, so kita orang akan jamak di masjid ni. Sambil-sambil tu Oh shit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Koma, selamat pagi. Hari ni 9 hari bulan 8. Semalam 8 hari bulan 8. Confirm semalam koma. Mesti Jolly Sakan kan. 8 hari bulan 8 kan. Shopee, TikTok, Lazada. Confirm Sakan koma semalam. Ni apa hair pula ni? Melepak tepi ni. Dia buat pesta atas jalan. Habis najis-najis semua. Okey, kita balik pada tajuk utama kita lah. Okey, semalam 8 hari bulan 8, hari ni 9 hari bulan 8. Kau nampak saya atas motor ni, confirm lah. Saya nak pergi nak follow ride. Kali ni saya follow. Alah, ada masa kita tolong kawan-kawan kan. Jadi organizer. Ada masa kita follow lah pula. Kita tengok lah cara team lain pula arrange ride macam mana. Okey, pagi ni pula. Hari ni saya nak follow ride ke nasi biryani mana entah. Ini geng-geng SBT jugalah. Demo ada buat ride mengejut ke apa ke entahlah. Tak tahulah mengejut ke apa. Pastinya ni merancang dulu ni. Pembohong lah mengejut. Dia kalau mengejut tak adalah sampai 25 biji. Demo agak-agak lah kan. Ini merancang sebenarnya ni demo ni. Tapi tak nak bagi tahu ada group kan. Okey, ini ride makan. Dah kata di demo lah. Ride makan katanya. Makan nasi biryani. Diorang dah repeat. Ini repeat kali kedua. So kali pertama diorang dah pergi dah hari tu. Saya tengok lah dekat dalam grup. So ini kali kedua kata dek demo. Kebetulan hari ni saya free. Tapi itulah bentara tak free pula. Saya dah bagi hint dah semalam. Demo ajak pergi makan nasi biryani. Dia senyap. Tak apalah. Bila senyap tu kita faham lah tu. Dia tak boleh, dia nak ikut. Sekarang ni saya akan menuju ke RV pertama di R&R Dengkil. So saya kena lalu ikut ikut exit tol masuk tol Putrajaya yang dah patah balik lah. Gitulah nampak gayanya. Okay, tak apalah. Sekarang kejap lagi kita jumpa ke RV. Katanya RV pukul 8. Ini dah pukul 8 dah. Saya semedang je lambat kan. Nanti buat muka sedih. Okey. Jumpa ke RV. Siapakah di depan saya ini? Kapal. Siapakah ianya? Mari kita lihat siapa yang kena. Aduh tu bau. Tak apa bang, kita sama-sama lambat bang. Relax. Apa tak nampak saya kat belakang? Kat mana dia berkumpul ni? Ni ya? Ini ke? Uyo, ramai. Ame. Laju awak bawa Macam kejar masa, macam lambat. Ayu bang, pukul 8. Mana bang? Dengkil. Kau duduk Putrajaya Persim apa? 9. Oh. Tak pergi jauh. Nampak tadi turun bukit daripada Putrajaya turun bukit. Laju dah Tak boleh, janji 8 je lah. Solo lah. Solo, rumah tak boleh ikut. Okey. Sesi perkenalan. Tu Arif. Kawan-kawan yang join sesi ride nasi biryani Yongping ni. Yang tadi tu Arif, kemudian Joe, yang ni Joe lah. Yang itu yang baju hitam tu Azam. Yang ni Syah, motor merah ni. Lawa motor dia. Ini kalau kamu tak kenal, saya tak tahulah. Tak kenal kot. Tak apa, saya introduce Kamil. Ni Kamil. Dia mari daripada Penang. Ini PG. Saya tak tahu. Dia abang tu je. Yang ni K9, biasalah. Dia dah banyak kali muncul dekat dalam video saya. Yang belakang ni Abang Edit.
Dia ni daripada Indonesia, kerja dekat Malaysia dah 3 tahun. So dia join dengan tim SVT lah, dia buat motor Visrom. Sebenarnya saya tak nak fokus kepada demo ni sebab demo ni dia selalu masuk. Saya nak fokus dengan Abang Syah ni sebab motor dia baru 2 kali masuk dalam video saya. First masa pergi Terengganu, dan kali ni masa pergi ke Nasi Berani ni lah. Lawa colour dia, pandai dia pilih colour ni. Okey. Nampak gayanya itu saja kot. Ada lain lagi ke yang saya terlepas ni? Tak ada kan? Okey. Mandin. Abang last man Abang last man Siapa last man abang? Apa? Abang last man Angah. Angah. Oh, Angah last man. Angah. Kau main balik tak tahu. Kau dah tahu dia biasa. Kau dah tahu. Tapi kena buat slow. Saya punya mono ni problem ni. Mono lembut sangat bila selekor dia memberbuih. Nampak? Highway tak corner. Tak apa. Bismillah, amantu billah wa tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Meluncur duduk belakang. Okay. Belakang kita ni Abang Sobri, YouTuber kita Abang Sobri kat belakang. Ramai sikit bang. Ya. Okay. Sarang hey. Kita ambil lah video dulu kan. Okay. Bismillah, amantu billah wa tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oppa Gangnam Style. Okay geng, baru je nak bergerak daripada Adet Nadengkel. Okay, next RV nya adalah di hentian sebelah Pedas Linggi. Ini adalah first time saya duk ikut group ride ni saja. Saya nak tengok angin, nak tengok pace cara konvoi dorang macam mana. Lain macam tu. Siap berdiri tu. Okay, belakang saya ni K9 ni Zul. Dia ni sebenarnya baru habis kerja pukul 7 si malam. Lepas tu dia terus on ride. Hai, bahaya koma. Okay, tak apalah. Disebabkan kita sebagai kawan, kita dengan dia lah kat belakang ni. Risau takut apa-apa. Hari tu masa pergi Penang, dia nyaris lah. Sikit lagi je. Tu pun nasib baik dia punya bok dia calor. Efek dekat bok je. Kalau kita banyak ikut ride geng-geng motor ni, macam-macam. Kita dah tahu PL kawan kita macam mana kan. Cara bawa, cara tunggangan kawan kita macam mana ni. Okey. Sekali lagi lupa nak offkan Bluetooth sebab Bluetooth tengah connect dengan intercom. Jadi ginilah suara senyap. Okey, untuk kali ni sesi briefing daripada PG di hentian sebelah Pedas Linggi, yang mana kita orang berhenti kat sini sebab menunggu tim daripada Bat Bluebird. Dia menunggu dekat sini, tunggu kita orang. So kita orang berhenti kat sini sembang-sembang kejap, kemudian briefing lah untuk semua, untuk talimat lepas ni nak pergi mana kan, nak berhenti dekat mana, isi minyak dekat mana. Gitulah cerita dia. So untuk briefing kali ni in charge by brother PG. Itulah. Yang pilihan di belakang ni mentang-mentang dapat ayo free, ayo daripada Thailand. Sedap pun ya. Oh, siap nunjuk-nunjuk. Amboi. Kemain Okey, selesai briefing, tibalah masa untuk baca doa selamat agar aktiviti ride kita ni selamat pergi dan selamat balik. Biasalah tu rutin. Kita memohon perlindungan atas jalan. Gitulah.
Okay. Kau minyak kau dah berapa lagi? 2 dah hilang. 2 hilang. Ha. Sempat paguh. Kot. 4 kan? Ha. Okay. Kita start pergerakan. So next RV-nya adalah di R&R Pagoh. Pagoh kan? Bagus. R&R Pagoh. Isi minyak. Ni baru habis. Sepatutnya tadi habis 2 takuk. Tapi tak apalah. Sempat kot. InsyaAllah. Saya ride kali ni tak adalah orang kata laju sangat, tak adalah slow sangat. Sedang-sedang je. Sebab yalah, saya punya mono ni tak settle lagi. Ini pun saya join ni pun atas buat orang kata langkah keselamatan tu awal-awal dah. Kan? Tak adalah orang kata nak pepah 16, 17 tak adalah. Itulah. Dulu untuk ku sebuah taman yang mengalir sungai kebahagiaan. Sungguh tidak kesampaian cintaku padamu, seandai terikat dan bersyarat kenamu. Kita serasa pula adanya, tawar-menawar penuh tanda tanya. Ingatkan jalan terus. Kena lepak lu. Intercom kau jalan tak? Boleh komen dengan aku tak? Kena pairing lu. Kena pairing dulu. Weh, panas aku mah. Dia nak buat konten pula kat situ. RV tempat keduk lah. Siap Dup. tak? Semua bawa couple. Ramai couple. Memang PG bini tak ikut? PG bini tak ikut? tak. Hari ni tak ikut. Oh. Tengok je. Ha. Dah ada geng dia tu yang punya. Yang CF tu. Oh. Ya. Lagi bujang aku juga. Oh, jatuh kan? Tu. Oh, nasib baik. Kau kena ni. Kena. Kan jangan letak kat sini. Kau kena letak ke tepi ni. Tepi ni ke? Sakit ke? Tak. Kena selit kat tepi ni. Macam ke tepi ni kena selitkan dia. Suara akan keluar juga. Okay. Pergerakan ke next RV R&R Pagoh. Itulah tadi. Dia kurang dalam dekat 30 biji lah yang on. Kebanyakannya couple. Saya dekat belakang ni bila nak ikut ni. Entah bila dia belajar nak ikut kita ni. Hari tu yang nak beli motor ni sibuk dia yang okey lah, ambil lah, boleh lah ride. Tak ada. Itu semua sembang semua. Itu sembang lebih. Bini tak ada kat belakang boleh lah cakap. Harap-harap dia tak tengok lah video saya ni. Wow. Zone test. Wow. Macam ah. Wow. Tak apa, pergi lu. Pergi lu. Padahal. Lain macam. Dia kalau ride macam ni hati tu kena sabar kan. Saya ni sabar sebab mono lah. Sebab mono je macam. Kalau mono ni cantik, saya tutup kamera, luncur. Dia tak boleh. Kalau on kamera, nanti Roma kata saya ni kaki pulas. Tak boleh. Saya kena tutup kamera. Itu rahsianya, rahsia. Ini akak on. Aduh. Letih je aku ni. Okey. Jumpa dekat R&R Pagoh. Alright. Tutup kamera. Nak mod luncur. Tak adalah luncurnya pun.
Sembang je lebih. Baru sampai R&R Pago. Dekat pukul 11 baru sampai. Saya berada di kelompok belakang bukan di kelompok depan Bukti. Tak percaya? Tak percaya? Kau tengok kejap lagi. Saya di kelompok belakang kot. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Dia orang dah sampai dulu. Dia orang ni nama je bawa couple. Oh, kau siap main motor seremban Kuasa punya PG. Nampak tak? Kita kelompok belakang. Bukan sembang saya saja, memang betul duduk kelompok belakang. Walaupun kita dah tukar pakai BMW GS exhaust, bukan bermakna sentiasa pepah aja, tak ada. Saya bukan begitu. Kita mementingkan kawan-kawan. Nampak tak? Yang nak depan. Sembang. Sembang memang bikin bimbang. Masuk bang, masuk. Masuk bang, masuk. Berapa habis? Lebih kurang lah. Ni Kamil ni. Kamil sembang. Apa kita duduk belakang. Padahalnya tak boleh percaya. Tak boleh percaya dia ni. Tak boleh percaya. Setengah jam je. Lepas tu pepah. Okay, bismillah dulu. Lepas ni kita terus luncur pergi ke Biryani. Kita pergerakan. Kita pergerakan ke Biryani. Okay, sambil-sambil karang tu tengoklah keadaan. Kalau katakan owner nasi biryani tu dia sanggup untuk kita review menu yang ada dekat warung tu, dia berkata warung je. Kalau okey, kita review sekali lah. Manalah tahu kan, kita tolong kembangkan rezeki orang, bisnes orang. Kalau dianya boleh pergi padu lagi ke depan, support lah kan. Kalau padu, boleh datang lagi. Nampak? Kalau tak padu, tengok tekak. Janganlah kata tak padu. Tekak orang ni masing-masing kan. Kalau tekak orang yang dia jenis mesra alam, dia boleh masuk dengan semua menu. Macam saya, tolak batu kayu je, makan je lah kan. Kena selera dengan tekak on. Dia sebenarnya kalau kita nak kritik tak sedap, hampir apa tu, itu sebenarnya janganlah kita luahkan dekat dalam social media. Kalau ikutkan hukumnya macam tak patutlah. Adab-adab dia, kalau dalam Islamnya kita panggil adab. Kalau sedap boleh bagi tahu dekat semua orang. Kalau tak sedap, apakah simpan seorang-seorang dalam. Sebab kalau adab dalam mazhab ni memang macam gitulah caranya. Tak sedap, simpan seorang-seorang lah. Tapi itulah, nak kata tak sedap tu tak boleh sebab ianya subjektif. Tengoklah nanti korang. Saya sempat review, tapi kena tanya dengan tuan warung lah. Kalau dia okey, kalau dia tak kisah, kita nak tolong reviewkan menu dan juga lokasi menu yang ada, bila warung dia dibuka, waktu macam mana. InsyaAllah kita tolong lah. Manalah tahu kita permudahkan rezeki dia, kita kembangkan rezeki dia dalam masa yang sama. Rezeki saya pun tambah ada lagi kan. Macam itulah. Doa-doakan lah masing-masing. Okay, geng yang kat depan tadi dah ke depan dah. Tak apa, tu tak ada hal sebab kita dah pin location dan saya pun dah set dekat dalam Google Map route dia dekat mana. So nanti jumpa dekat sana terus lah. Belakang saya ni ada berapa orang lagi ni. So saya memang berada di kelompok belakang. Daripada awal video sampai lah sekarang, memang saya akan beritahu yang saya duduk di belakang. Saya bukan duduk di depan. Sebab korang tengok lah yang belakang-belakang tu macam mana. Malah nak ulang 2-3 kali macam tape recorder pula. So cuaca hari ni panas, dah start membahang dah. Walaupun cuaca nampak redup, tapi bahang dia masih terasa. Okay, kita jumpa dekat Biryani. Kita jumpa dekat Biryani.
Okay. Kita tengok dulu dekat mana location dia. Okay, kita dah keluar daripada Pekan Yompeng. Exit Yompeng. Tol exit Yompeng. Kita keluar. Kemudian jalan terus depan. Oh, baru nampak simpang dekat mana. Biryani Yompeng. Oh, sini kedai dia. Okay. Okay, cari parking dulu. Lagi parking dulu. Nanti kita sambung lah kat dalam kedai. Tengok macam mana. Saya lapar ni. Alright. Okay. So ramai ni lah yang hadir pada hari tu. Dia orang susun motor kan. Dekat 30 biji jugalah yang datang, yang hadir. Support apa? Nasi biryani attack ni. So dia orang parking menegak semua. Dia orang parking menegak daripada hujung tu sampai ke hujung ni. Kan. Itu tiba-tiba 2 biji ada parking melentang macam gitu. Nampak sangat pailang dia tu. Terutama yang hujung tu lah. Si semut tu. Hai, nak buat macam mana kan? Paksalah. Kita layan je lah. Kan? Sebab nanti nak bergerak senang. Okey, ni nasi dia. Biryani Yompeng. Betul-betul tepi jalan. Jalan besar. Keluar tol Yompeng. Terus je atas bukit. Sebelum nak sampai ke nasi kari kambing 40 hari. Itulah. Sempat lagi buat konten TikTok tu. Hey. Okey. Ni berhadapan kedai. Berhadapan warung. Bukan kedai. Warung. Berhadapan warung Biryani Yompeng. Kedai dia betul-betul tepi jalan. Nampak? So, waktu kami datang ni memang tiba-tiba jadi ramai lah. Yalah, bayangkan ada 30 biji. 30 biji kali 2 dah 60. Mana yang single tu, single lah kan. Tapi majoriti yang datang ni bawa couple. Memang tokey kedai, tokey warung ni macam busy lah nampak. Sampai berada ni pun bawa air pun jenuh kan. Ini orang kata memang yalah betul-betul bagi rezeki kepada tokey warung lah kan. Tengok Abang Syah. Dia yang rasmi dulu. Nampak kelaparan dia tu. Tengok makan pun ni. Bini dia pun tak ke mana tah. Nampak apa antara komen pun aku tak tahu. Nampak dia kata dia tu ambilkan perut dulu. Bini nombor 2. Pak, dia kata padu. Tengok, kau tengok kejap lagi dia kokah kan. Tengok. Ui. Macam tu dia cakap itu. Perut kena utamakan dulu. Bini nombor 2. Ni Abang Azril. Okay, K9. Datang daripada jauh-jauh. Datang sini makanlah kambing. Biryani kambing. Ini makan nasi biryani dengan ayam masak merah. Apa barang? Aduh. Tibalah masa untuk saya beratur pula. Yalah, biasalah. Saya jenis orang yang suka duduk last-last kan. Bagi kawan-kawan semua ambil dulu. Saya yang last. Sebab saya nak ambil video. Video ni bolehlah kita buat dijadikan sebagai reference lah. Kan? Nampak adik ni. Okay. Saya minta nasi lebih sikit sebab saya berkongsi dengan Kamil. Tu yang jadi minta ditambah lagi sendok tu. Bukan saya makan seorang Saya berkongsi dengan Kamil. Lepas tu pulang balik, minta pinggan lebih. Terlupa. Okay. Ni adik ni cedokkan apa? Kambing. Saya minta daging kambing tu ekstra. Yalah, makan berkongsi dengan Kamil. Kamil pula jenis tolak batu kayu, lebih kurang saya je. Jadi saya minta lah kambing tu lebih sikit supaya Kamil makan puas hati, saya makan pun puas hati. Nampak adik ni pun macam nampak dia pun jadi macam confused nak letak lebih ke nak letak kurang. Tapi dia punya kambing kari dia memang sedap lah.
Kena pula dengan jelatah dia tu. Memang lain daripada yang lain lah rasa dia. Serius saya cakap. Tak rugi datang sini. Memang kena repeat kali ketiga pula lah. Dia orang ni semua dah repeat lah. Ini repeat kali kedua. Saya baru first time datang. Kau tengok PG. Tengok. Kau tengok. Nampak? Nampak apa entah yang dia cakap ni tu. Ni Abading. Apa entah. Biasalah bila buat voice over ni, kamera. Inilah harga dia. Harga baru. Nasi kari kambing, nasi berani kambing. RM17. Ni bat pula. Dekat datang sini makan satu pinggan aja. Ni demo makan nasi biryani ayam masak merah apa barang. Aduh, datang jauh-jauh. Layan. Tengok. Abang betapa laparnya. Dah habis dah licin. Jo. Abang Gani makan. Masalahnya mana si Kamil ni? Aduh. Okey. Ini hasil perkongsian. Satu pinggan nasi lebih. Inilah Kamil. Kenapalah saya punya kamera handphone saya ni tiba-tiba boleh pula senyap, tak ada bersuara. Paksalah bagi voice over. Ni saya tak tahulah apa yang kami cakap ni, tapi saya rasa saya tanya dengan dia ni pendapat bila makan dekat sini lah. Sebab kita orang, 2 orang ni first time. Yang 2 orang ni semua lain semua dah repeat kali kedua. So, macam biasalah, tapau buat balik untuk bentara Azam. So dia kata dia bagi 5 bintang untuk kari kambing Yomping ni. Kalau si Arif ni dia cakap dia bagi tak berapa bintang dah. Saya tak tahulah. Ni diorang pula apa yang diorang cakap pun saya tak tahu. Okey. Info. Nama lokasi ni, nama kedai ni Biryani Bukit Yomping. Ni dia punya nama kedai dia. Ni untuk bentara. Gila tak berani bawa balik. Kena bawa balik. Boleh dapat ride lagi. Okey. Biryani dia memang padu. Ni orang tua ni lah yang suggest kan. PG yang sajakan tempat ni. Alhamdulillah tak sia-sia dah sampai. Okey. Kita di mana? Selesai makan, pergerakan seterusnya adalah kita nak ke Masjid Sultan apa tak namanya dekat Masjid Muar lah. Ayat paling senangnya adalah Masjid Muar. Singgah sana solat, itu diorang nak rehat kejap, pejam mata apa semua. Kemudian barulah bergerak. Perkena kambing pula tengah-tengah hari buta ni. Memang syahdu. Lepas kena kambing, mengantuk pula. Memang sur. Okay, dia nak ambil gambar, nak ambil video. Tokek kedai nak ambil video. Jadi kita support lah tokek kedai. Okay. Kita support tokek kedai. Kita support tokek warung. Gitulah gayanya. Nanti korang tunggulah video. Biasanya saya ni akan up video seminggu atau 2 minggu selepas. Sebab tangan saya ada 2 je. Bukan tangan ada 4. Bukan tangan ada 6. Bukan tangan sotong nyotong-nyotong macam tu bukan. Saya akan ambil masa dalam 2 minggu macam tu lah. Kadang-kadang ada sampai 3 bulan 4 bulan tak up video. Tapi memandangkan follower dah ada 2,000 lebih, macam rugilah tak up content kan dekat YouTube ni. Nak menaikkan view, nak menaikkan follower punyalah susah. Bila tengah-tengah tu tak nak pula buat kan. Macam tak kena lah. Jadi saya sambung lah balik. Hari tu berehat saya. Berehat
dengan busy-nya Ya Ahmad. Cuma sekarang ni saya tune balik saya punya jadual, tune balik timing. Alhamdulillah dia ikut track balik, on track balik. Okay, pergi ke masjid lalu jalan lama, tak adalah boring. Cuma kena aware sikit lah, sebab jalan lama ni banyak seleko. Saya lah kena aware. Jalan lama ni banyak seleko. Bila banyak seleko ni, saya punya mono tak berapa okey. Jadi memang saya slow je lah kot. Memang nak melayan corner, nak melepeh, tu lantak demo lah. Kita duduk pace belakang je, pace yang relax je. Nanti jumpa di masjid Muar. Baru sampai Pekan Muar, Muar Trader Hotel, Pekan Muar. Kita dah sampai Pekan Muar kau mah. Apa yang menarik dekat Pekan Muar ni, ada banyak tempat menarik. Nampak tu, tu laut. Nampak tu laut. Kita nak bersemayang di Masjid Muar. Kita semayang dekat Masjid Muar. Oh, lawa masjid ni. Ni kali kedua saya semayang kat sini. Lawa masjid dia. Masjid ni dekat tepi laut. Tepi apa? Muara sungai. Muara ni namanya. Ada korang lah, muara. Nampak view. So kalau nak santai, nak healing, lepas berzikir lebih-lebih sikit dekat dalam masjid tu, sambunglah berzikir tepi ni pula. Ya, sambung berzikir tepi ni. Pembohong. Nampak ni adik ni siap mancing lagi. Dek, ada semayang adik? Begitulah. Okay, so kita orang akan jamak di masjid ni. Sambil-sambil tu menikmati keindahan. Tolong. Dia macam tu lah kawan-kawan. Saya hari tu macam tu lah kena. Tapi nasib baik saya seorang. Kan tiba-tiba landing tepi kan. Gitulah. Tak apa. Kesian pula pilihan dia, sakit kaki kot. Tak apa, betul kan motor dia tu. Boleh pula terrekod. Ni terrekod ke ni? Oh, rekod lah. Aku rekod tadi. Aku tengah rekod, tiba-tiba macam tu. Dia tak sia-sia rekod yang kali berapa 3. Okay. Oh, ada. Okay, good. Mana je ni? Lalu. Ya, banyak. Sama lah macam saya tu. Sudah sedap bok jatuh lah habis. Tahu KJS kau mencampur. Panas ni. Okay. I believe I can fly. Wow. Ni baru betul. Okay, lepak semayang jamak kosor Zuhur dengan Asar. Dan lepas tu dia orang nak bergerak ke Kopi 434 pula. Dalam bajetnya dalam pukul 3.30. Sekarang ni jam baru pukul berapa ni? Ni jam pukul 2.30. Cantik view kat sini. Macam rasa dekat Penang pula pun kan. Tu Jambatan Pulau Pinang jangan tu. Ni dekat JT Padang Kota. Okey. Dah nak semayang je. Tu sambunglah. Ke Kopi 434 pula. Dan UJ putus PT 650X. Old man Malaysia itu pasti. Lagi pasti. Alamak. Memang kena carut depan ni.
dengan aku dia tua. Ni tempat tidur tu je banyak tu. Ekor hangat ni. Tak, bukan tak cukup tidur bang. Dia memang macam ni. Tidur cukup ke tak cukup sama je macam ni. Abang tu tak sampai mana. Oh, sampai mana. Oh. Bismillah, amantu billah, tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita orang dah keluar daripada Masjid Muar. Ini on the way ke Kopi 434. Perkena kopi pula. So footage tadi tu yang saya ambil tadi tu secara tak sengaja saya rekod. Tapi gitulah. Jatuh bodoh ni memang tak boleh nak dijangka. Kita dah sehabis baik dah nak mengelak. Tapi tak boleh. Buatlah usaha macam mana pun. Kita cubalah usaha nak mengelak kan. Kontrol, tengok kiri kanan. Tiba ketepek jatuh. Macam mana? Reda je lah. Tak boleh nak buat apa. Macam saya lah hari tu. Tapi saya melibatkan orang lain. Sampai buat rapping kawan tu. Rapping box. Ambil kau. Macam berada tadi tu jatuh. Tak melibatkan kereta lain. Sikit lagi je nak kena kereta Myvi depan tu. Tapi pilihan dia pun alhamdulillah tak ada lah. Kaki dia tak adalah serius sangat. Cuma dengkok lah. Mungkin rasa sengih. Sekarang pukul 3.30. Pergi ke Kopi 434. Makan ke minum ke kat situ lah. Tu rasanya kalau ikut tentatif dah tak ada tempat lain kot. Cuma RV, singgah RV nak on the way balik je lah. Bikin double. Okay. Anak-anak sekarang kita nak pergi ke mana ni? Sekarang ni kita nak pergi kat Kopi 434. Masalahnya 4 kat luar, yang 3 dah kat dalam. 4 lagi tu tengah on the way ke dalam luar. Itu yang bezanya 4 betul lah. 4, 3, 4 kat dalam. Kira asli tak salah. Kopi 434 Muar. Kan ni kena queue dekat luar dulu. Okay. Tengok. Okay. Kan. Ni dah ada ni. Ni apa? Logo apa ni? Gajah ke apa ni? Elephant. Sin 1953. Nanti. Oh, kena tahan macam gitu Kena sedai. Macam saya cakap tadi 4, 3, 4. Maknanya 4 dah masuk, 3 kat luar. Lagi 4 kejap lagi on the way. Tadi Sigaraga. Jalan dah lagi. Dia minta 3 orang. Abang, betul tinggal 3. Memang kita 3. Jangan nak 3. Dia 4, 3, 4 betul. 4 masuk 3 keluar. Lagi 3 on the way. Dia keluar. Jadi akun perkataan saya tu semua tu palsu sebelah kiri. Memang orang ramai Orang ramai maknanya tempat dia tak tempat duduk dia tak banyak. Tempat duduk dia tak banyak. Jadi cepat-cepat dia dapat. Tak ada kata down payment ke tak ada. Not include in tax. Okay. 3 orang. Betul lah. Betul cakap dia. Jadi 3 keluar sabar Okay. Okay. Sekarang ni kami ada di dalam restoran Kopi 434. Jadi dah siap order, dah ambil order. Order kena ambil sendiri. Okay. Tulis sendiri. Jadi boleh ikut mana-mana menu yang ada kat dalam ni lah. Yang dah sedia ada lah tengok Kau order apa? Awak tadi order tadi 600. 600 tu apa? 600 tu SK Teh Ais. Awak tak minum kopi lah kan? Minum teh je. Lepas tu dengan ambil roti lah tadi. Roti bakar tadi kan. Ambil lah 300. 3 tadi. 3,003. Boleh lah adik-beradik tu. Jadi banyak sebenarnya menu di dalam ni. Boleh tengok. Menu dia banyak. Apa dia ada nak. Environment. Environment dia okay. Environment dia vibe-vibe macam old school punya. Old school dia maksudnya vintage lah. Macam kita duduk dekat era-era tahun 90-an, 80-an punya style lah. Tapi ada aircon lah. Tu yang best lah. Dia ada aircon, dia ada kipas.
Pada Jadi dia tak panas. stylenya. Ya memang dia start vibe-vibe lama, okey. Dan memang dekat sini warga-warga orang kata warga kota ke warga daripada luar kota pun ada lah. Ada daripada jauh, ada daripada dekat kan. Jadi satu tempat yang agak terkenal juga. Dan kita duduk semeja bersama dengan brother ni. Abang pakai Bistrom 650 dah berapa lama? Baru lagi Oh 2 bulan. Ngam ah? Edit. Saya daripada Indonesia. Okey. Indonesia di belah mana bang? Jakarta. Okey. So bekerja dekat sini lah. Bekerja dekat sini dah berapa lama dah? Sudah 3 tahun. Okey. So follow ride sekali lah. Sama, 3 macam ni kan? Yang ni 31 3. 1 tadi. kosong kan? Ah. Kaya butter Betul. Kopi panas 3, teh ais 1, kopi ais 1, roti putih pinang manis 2, kopi honey manis 1. Yes. 3 roti. Yeah. Apa? 3 kopi kan? 3 kopi 1 ais, 1 teh. Salah. Oh, salah. Ya, Pak. Okey, ya. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini SVT owner. Kita berada di Muar. Tahu Muar? Alah, yang jogging-jogging dari lagi tu. Yang patah balik dapat duit tu. Okey. Kita berada di Muar. Di kedai kopi 434 ya. Betul 434. Awak nak merasa je ni. Yang mengajak idea dia penghulu. Hanya penghulu lah ya. Betul-betul floor kan. Floor macam floor. You dia. Dia macam Saya duduk dengan Tuan Arif kita. Alright. Awak dah order belum? dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, nanti kita cerita sampai tu ya. Rasa dia macam mana. Okey. Ambil daripada situ. Macam gitulah cara makannya bang. Macam tu kan? Dia kena cicah tu makan. Baru betul. Kalau macam ni, salah agak Kau salah. Salah. Biasa, saya kan orang Sumatera. Ni biskut ni bukan saya saja letak tu. Biskut tu cicah masuk dalam tu. Tepat lah. We are where? Kopi Sambung lagi perjalanan. Saya tak sure ke mana arah tujuannya, tapi dengar ceritanya tadi macam nak pergi ke kedai murtabak, tapau murtabak pula. Disebabkan ketidakpastian, saya mengikut je lah. Kenapa Dek? Kunci? Kunci ya? Kunci hilang. Saya pun tak sure ke mana ni. Dengan map pun saya tak ambil. Saya tak buka map. Ni ikut je ni. Betul. Saya baik tak jauh tinggal. Arif tak tahu letak kunci mana pula tadi. Namun begitu, harapnya jumpalah nanti. Allah, salah laluan ke kita orang ni? Patutnya lalu belah sini. Okay, rasanya terus gerak ni. Terus
ke RV seterusnya. RV di mana? Di Pedas Selinggi ya. Hantian sebelah Pedas Selinggi. Berhenti sekejap kat sana. Ikutkan kata PG tadi, berhenti sekejap dekat Pedas Selinggi sebabnya ada tim daripada tim Lukut, Bud Bluebird dengan geng dia join sekali ride. Kat situ nanti nak salam-salam pun semualah. Nak ucap terima kasih penghargaan sebab follow ride kali ni. Macam biasalah. Lepas tu barulah terus pecah masing-masing. Oh, isi minyak. Asal kerap sangat isi minyak ni? Tadi dah isi minyak dah tadi. Ni ada lagi ni. Tak payah kot. Abang ada nak tapang mutabak tadi? Abang ada nak makan mutabak tadi? Tak ada? Diorang kata tak ada. Tak ada. Ya, yeah, terus. Kenyang lagi. Terus ke Linggi lah. Pada Linggi. Ha? Bemban. Tu lah. Tu lah kalau kata nak tapau singgah boleh lah. Ramai-ramai ni lain. Tapi lagi sedap dekat Taman Kebun Melaka. Kalau Melaka exit tu jauh tak daripada ni? Exit tu. Daripada exit tu jauh tak? Visit dah tu. Sekarang ni tak tanya. Sama tujuan ataupun tak nak pergi makan? Saya kalau boleh itu je. Ramai tak kalau ramai dia ke meja ni. Tak, jangan kalau siapa nak makan. Sampai yang ke sampai surrender. Kan bini tak takut saya. Bukan bini belanja. Bini belanja lah tadi. Belanja lah. Macam tu ah. Bila kau pergi dulu. 2 malam. Bulan 10 kita nak pergi Krabi. Itu plan lah. Plan yang paling besar lah. So nanti siapa nak pergi boleh roger Abang Din lah sebab Abang Din yang lead nanti. Siapa nak pergi? Ya. Siapa nak pergi? Siapa nak pergi? Siapa nak pergi? Membolehkan mengikut. Okey, siapa nak pergi boleh lah nanti kita try plan tengok bilik apa semua. Siapa nak perlu 4 hari lah. Mungkin 23, 24, 25, 26. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kita gerak petang Jumaat. Lepas kerja tu pukul 8 kita gerak tidur dekat Perlis ke mana ke kita plan lah. Tu next event yang balik. Okey. Cakap banyak-banyak pun tak guna sebab nak terberak. Terima kasih. Kita tidur rumah dia Pinik. Yes. Kita tidur rumah dia Pinik. Bawa memang lah kita. Okey lah. So, Cik Sayang, ada apa-apa ucapan kata-kata daripada geng-geng Negeri Sembilan? Agak. Ada geng-geng Negeri Sembilan? Ada. Terima kasih semua sebab jemput geng Lufuk walaupun kita orang tak ramai tapi ride kali ni memang meriah lah, memang terbaik lah korang semua. Tambah satu lagi. Yang penting ni 9 menang. Dan kalau kau jelobu memang. Dan belah jelobu dah. Jari tak selamat sebab pergi Kedah. Masuk round 2 tu. Kita ucap terima kasih jugalah Geng Lukut join untuk ride kali ni. Meriahkan suasana lah. Nak kompang ah. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun tak banyak pun tak apa, tak ada hal. Kita okey je mana-mana. Okey. Belum. Ni nak buat apa pula ni? Ui, awe. Tak jadi. Satu. Okey. Ui, awe. Dah nak balik dah. Daripada arena Seremban. Dia orang lepak kejap kat sini. So ni pun dah kat pukul 8. Sempat kot saya nak solat kat rumah kot. Dekat je daripada sini. Dalam 20 minit macam tu lah.
So balik ni saya, Kamil, Zul dengan abang daripada Duduk Maluri ni. Ada 4 orang. So yang lain tu memang akan follow jugalah. Abang Din ikutkan tadi ada ramai nak lalu Ilik. Okay. So kita berempat lah. Saya sebenarnya first time follow geng ride dengan dengan Abang Din, dengan PG, dengan Angah. Saja-saja je nak join. Kebetulan hari Ahad tak ada buat apa. Diorang pun open ride. Jadi saya follow lah. Okay. Ride okay, fun-fun. Semuanya jenis enjoy. Tapi protokol, kata flow, last man, leader tu diorang jaga lah. Okey lah tu kan. Kita nak tahu sebenarnya, nak tahu benda tu je. Siapa duduk depan, siapa leader, siapa last man, itu je sebenarnya. Kalau benda tu kita tak tahu, payah lah. Tapi on the way kena tinggal tu biasalah, tak ada hal. Lagipun tempat dah pin dah kot kan. Kita dah pin, tentatif dah keluar, dah ada. So kita follow je lah tentatif tu. Kalau tertinggal pun kita dah tahu, oh lepas ni dekat mana. Cantik lah. Ngam. Okeylah, video saya sampai di sini saja dulu. Terima kasih kepada korang yang menonton video ini sampai habis. Pada korang yang pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang like. Dalam masa yang sama, tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Kita berjumpa lagi di next video. Adios, amigos. Jumpa lagi. Bye-bye.